Himpunan GARAH. Sah, Zamri VINOTH. Beberapa individu lain ditahan, Ketua Polis KL. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Polis mengesahkan penahanan penyelaras Himpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram GARAH Zamri Vinath bersama beberapa individu lain di sekitar Pusat Beli Belah Sogo malam ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, dalam kenyataan ringkas memaklumkan Zamri antara individu yang ditahan berhubung himpunan yang dijadual berlangsung pada jam 8 malam tadi. Saya sahkan penahanan Zamri Vinath bersama penama-penama lain. Kita akan perincikan lanjut berhubung penahanan itu esok, katanya. Menurut laporan, beberapa individu dipercayai peserta GARAH didakwa cuba melakukan provokasi ketika dihampiri anggota polis. Pada awalnya, polis memberikan nasihat supaya mereka tidak meneruskan sebarang perhimpunan di lokasi berkenaan. Semua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Deng Wangi untuk tindakan lanjut, termasuk siasatan dan rakaman keterangan. Difahamkan, sekurang-kurangnya 6 individu ditahan, termasuk Zamri dan Peguam Hanif Atri. Pemantauan di lokasi setakat jam 10 malam mendapati kawasan sekitar Sogo semakin lengang selepas pihak polis menghalang orang awam daripada memasuki pekarangan pusat beli belah tersebut. Sogo turut mula menutup operasi perniagaan sekitar jam 9.30 malam. Tindakan penahanan ini merupakan sebahagian daripada usaha polis untuk mengekang sebarang perhimpunan yang boleh mengganggu keselamatan dan ketenteraman awam. Polis menegaskan tindakan tegas akan diteruskan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Pihak polis menasihatkan orang ramai supaya mematuhi arahan dan nasihat pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan diri dan masyarakat terpelihara.